Okey. Kita sekarang berada di makam Sultan ke-19 Perak, iaitu Sultan Abdul Malik Mansur Shah. Nampaknya makam ni agak terpencil ya. Lebih kurang 300 atau 400 meter daripada masjid lama yang kita lihat tadi. Kewujudan makam di dalam kawasan terpencil ni, kalau orang tak tahu, orang akan fikir apalah raja-raja Melayu ni makam dalam hutan, dalam estate. Sebenarnya kalau nak tahu di mana terdapat makam raja-raja dulu, di situlah pernah berada masjid di sebelah. Tadi tak jauh masjid, pernah berada istana, pernah ada lingkungan kota, malah pernah ada bandar orang Melayu. Jadi ini termasuk salah satu daripada bandar-bandar Melayu yang hilang selepas negara kita dijajah, hilang selepas berlaku peperangan dengan penjajah, di mana rumah-rumah orang Melayu dibakar dan sebagainya. Dan kemudian apabila penjajah membawa masuk kaum lain beramai-ramai untuk mengusulkan biji timah lah, estate kelapa sawit lah, dulu kelapa sawit ada, getah dan sebagainya, maka estate tu didirikan bukan saja di atas hutan, malah didirikan di atas bekas bandar-bandar lama Melayu yang dimusnahkan. Lalu jadilah kes begini, di mana makam seorang Sultan ke-19 Perak tidak terjaga. Lalu kita lihat sekarang berada di tengah hutan. Dan ini 1820-an dulu, ini adalah ibu negeri Perak. Ibu negeri Perak. Tapi kenapa boleh ibu negeri Perak yang ini cerita ni berkaitan dengan cerita Perjanjian Pagoh juga boleh jadi begini. Kita akan pergi ke satu lagi tempat. Apa ni? Mari.